Debet dah bunuh ular berapa ekor, Wak? Saya? Ha. 5 ekor dah. Alamak. Saya nak buat bubuk pun. So sebenarnya geng, kalau tak ya depan ni tak mendatangkan bzzz tu, Bojan tak bersihkan. Masalahnya asyik kita ni tali pinggang hitam ni. Wow. Kalau tengok yang sekarang ni lain. Woi, dulu belukar sangat. Ular banyak bawah ni. Wow. Macam banyak Atas-atas ni. bawah. So, ni sebenarnya ada saluran dia apa segala geng. Bojan ada buat, semua ada pam air apa segala. Kalau korang tengok okey lah, ni hujan tak berhenti. Ni hujan tak berhenti. Air yang ada ni air berhujan isi pakai efek. Oh, dah sul ni 2,000 lebih. Bojan isi air. Pun naik pipe. Ni hujan memang tak berhenti. Ni pun nak musim hujan kan. Dia ada orang ingat Bojan matikan terus tutup habis gitu je. Mati-mati gitu je, tak ada saluran ke apa segala. Ada, takkanlah Bojan sebingai itu kan. Memang Bojan bingai tapi tak sebingai itulah. So, salah satu ni macam ni. Ni tengok. Ni Bojan semalam dalamkan lagi. Sebab parit ni memang tak ada air. Nak jumpa dia ada air tu Bojan dah setahun lebih dah, dekat 2 tahun. Tak ada jumpa air. Kat sini memang tak jumpa air. Padahal satu ketika yang hujan seminggu straight tu lah, barulah ada air sikit tu yang Bojan campak jati. Tapi tak macam ni lah. Ni asalnya rumput tinggi sangat. Macam korang tengok tu kan, dah lapang sikit Bojan buat. Ni overflow dia semua ada. Tapi nampak gaya memang Bojan nak lubangkan balik lah macam asal. Sebab tu Bojan sebenarnya keliling ni ialah keselamatan staff nombor 1 dengan customer. Kalau tak ada isu binatang lah, Bojan pun mungkin biarkan je lah. Ni yang paling risau. Sebab kalau budak perempuan tu dah jumpa berapa kali. Ini budak am ni dah banyak sangat bunuh. Sebab ini kan kawasan kampung kan, depan tu belukar. So belukar start dekat sini pun tempat dia orang duduk dekat sini. Kalau ular sawa okey lagi, memang ada. Tu yang cuba bersihkan, buat lapang, nak safety je. Sebab ada budak-budak kan ni parking kereta. Kadang-kadang anak-anak customer dia turun kereta kan, dia berhenti smart, dia tengok parit. Biasalah budak kan first dia suka parit. Dia tengok itu yang paling Bojan risau. Tengok ni, dah rata cantik kan, bersih sikit. Asalnya kalau tengok dalam video dia semak kan. So ni ramai yang tanya berapa 2,000 lebih full set. So Bojan pun dah semalam saya tekan ikan tilapia. So Bojan nak pecahkan balik. Tak ada masalah. Sebenarnya kalau korang nak tahu, tambahan ni dah setahun lebih, dekat 2 tahun kan dekat sini ni. 2 tahun bos. Ni dah dekat 2 tahun geng. Ada ni, ada kalbat ni. Dah dekat 2 tahun kat sini. Bukan Bojan yang